Air jernih sangat. Okay guys, hari ni nak tahan tajuk, dah lama tak tahan tajuk. Air jernih. Tengok air kawasan spot cantik lah, tak tahulah. Tepi sini ni air jernih. Agak-agak ada ikan lah. Air jernih gila ni. Jom, mai. Oh. Oh. Panas keras. Boleh dah nampak ikan. Ikan pelik kat rumput dah. Nak pelik. Dia mati. Apa nak pergi mana? Ikan tu atas sangat tu, tak boleh, tak kena air langsung. Bawah dah sikit. Dulu. Dulu atas batu. Lucuk ni lah. Tak masuk ni. Keras, tanah keras. Kau tanah lembik kan? Lucu pula. Dia orang ni. Tajuk ni. Situ. Tak tahulah ada ikan ke tak. Lagi. Okey. Takutlah saya nak duduk kat bawah ni je lah. Takut jatuh batu. Survey tempat dulu. Lepas letak semua tajuk, mancing. Ni. Ada air terjun. Air terjun. Terjun air. Letak mana? Sana tu. Dekat tepi kayu tu. Kat tu. Macam menarik je tu. Tak tahu ada ikan ke tak ada ikan ni. Dari sini okey tak? Apa? Dari sini okey tak? Ha? Atas sini. Okey tu. Oh. Tingginya sangat. Kalau dia ni lagi boleh nampak banyak ikan. Lagi boleh nampak ikan. Tengok saya nampak, saya boleh nampak bawah sekali. Apa tu? Aduh, sakit ni perut. Oh. Wah, saya boleh nampak bawah sekali. Cantik ni bawah sekali ni. Saya ikan dia tak bila jenis sebab dia boleh nampak orang. Ada je. Ikan mana boleh nampak orang. Cantiknya bawah tu. Cantik indah.
tumbuhan ni. Sekejap lagi sampai satu lagi. 4. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Okay. Oh, hey, oh. Dia tak pun. Aduh. Aduh. Oh. Ya. Oh. Batek pun dalam bahasa Melayu apa ni? Budu. Dia kata nak katak anak katak tu tak pun budu yang ada kaki. Tahu dah ada budu tapi dia yang anak katak tu yang ada kaki. Dia macam budu lah tapi ada 4 kaki. Tapi saya jumpa ada yang tak pun macam budu yang ada 2 kaki. Ni je. Sama dinos. Oh, dulu. Dulu so. Nampak. Oh. Apa yang ada banyak ikan tu? Apa benda banyak ikan tu? Pergi kat ikan sepat tu. Ha? Seluang tu dia lari pada ikan. Ikan seluang? Seluang tu. Oh. Oh, yang kan lori. Apa benda tadi ni? Mana ada net ni? Okey. Ikan sendayang dia takut daripada ikan sepat ke? Ikan seluang. Ikan baung. Ikan baung. Agak-agak ada baung kat sini. Yang kau bapa dapat ikan apa kat sini? Sebarau. Sebawau. Okey guys. Sementara tunggu tajuk, aku mancing dulu. Tak tahu kok ada baung tapi ada orang tangan buka tu. Kau bapa dapat ikan sebawau. Tahu kok ada baung. Kau bapa kata ada baung. Awak ada ke ke? Ada aku. Kau bapa cakap. Dengar kau bapa cakap.
bau. Apa dia nampak macam tu pula? Nampak tumbuhan dia buat bentuk tumbuhan. Tu, mancing tu. Ha. Agak-agak ada bau. Sementara tunggu tajuk dia makan. Ini rumpai. Ha, rumpai. Dia makan. Ayas. Pegang sini macam biasa. Jangan gerak. Macam biasa. Okay guys, ha. Layan anak-anak. Ha. Sementara tunggu tajuk makan. Kita layan ke dulu dengan baung ni ke. Ha. Kau ada baung ke. Malas nak casting. Weekend gitu. Ha. Kecil dia pun. Baung seekor. Baung seekor. Jangan turun. Jomlah kita balik. Ikan tak ada. Baliklah. Dah petang, dah malam dah. Esok kita mari tengok tajuk. Jomlah kita balik. Bye. Bye.